Aisyah. Penatlah, tak hari tu bikin macam tu. Customer aku jumpa. Ya ke? Kesan macam mana? Hai, macam ni. Selamat datang, nak order apa ya? Kejap saya nak fikir dulu. Apa yang sedap? Waffle macam sedap. Dia macam menarik lah. Habis lah. Tak nak balik dah ni. Hours later. Dek, dah nak closing dah ni, Dek. Saya baru nak order. Lah, baru seorang je Aisyah. Itu Sabtu. Hari Ahad pula. Hai akak. Akak nak Blue Ocean soda satu? Kalau Blue Ocean, dia guna air apa? Kalau Black Coffee, dia guna kopi apa? Kalau green tea pula? Tak apalah kak, saya nak air mineral je. Bombastic side eye. Bagi white coffee satu. Oh, sorry, apa dia tadi? Perempuan ni. Huh? White coffee satu. Okey, RM6. Saya nak order I love you satu, teh tarik kepada you satu, and satu botol strawberry love you too. Baby girl. Lah Aisyah, customer kan selalu betul. So saya kena sabar guna yang customer beragam. Aisyah ni nak bagi okey? Aisyah sabar okey? Boleh lah. A few moments later. Akak, cepat sikit akak. Lambat lah. Sekejap adik. Saya cepat ni. Adik tak boleh sabar ke? Sabar sikit boleh? Sikit sabar. Nak tengok lebih banyak video, jangan lupa follow TikTok Zahra Garden.